الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا حي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله
إلا الله والله أكبر سبحان الله فلا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله فلا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا أبو معين حدثنا ابن حبان قال سمعت يوسف بن الله بن سلام قال سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرني في حجري وصعد رأسي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. قال سمعت يوسف بن عبد الله بن السلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. قال سمعت يوسف بن عبد الله بن Salam. Di sini ada satu orang namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Allah bin Salam ni dia seorang ulama Bani Israel. Masuk Islam sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan anaknya bernama Yusuf bin Abdullah bin Salam sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Dia ialah Yusuf bin Abdul Salam Al-Israeli Al-Madani. Dia bangsa Bani Israel, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan dinisbahkan kepada Madinah Al-Madani sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Qala Yusuf bin Abdul Salam, dia ialah sahabiyun saghir. Maksud sahabiyun saghir sallallahu alaihi wasallam Muhammad, suatu mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada, dia masih kecil. Sahabiyun saghir sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Di sana ada sahabiyun kabir ataupun dipanggil kibar as-sahabah, sahabat-sahabat yang utama. Bila sana ada disebut dengan kibar as-sahabah, maka di sana ada disebut dengan sighar as-sahabah, sahabat-sahabat yang kecil. Baik. Kata Yusuf bin Abdul Salam sallallahu alaihi wasallam Muhammad, samani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yusuf, menamakan aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
aku dengan nama Yusuf. Nabi SAW menamakan aku dengan Yusuf. Taib sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Qala wa aq'adani fi hijri. Dan Nabi SAW Muhammad mendudukkan aku fi hijri, iaitu sallallahu Muhammad di atas ribaannya. Wa masaha ala ra'si, dan Nabi SAW Muhammad menyapu kepalaku. Taib sallallahu Muhammad. Hadis yang kita baca ni iaitu hadis yang masih berkait dengan ketawadhu'an, hadis yang berkaitan dengan kerendahan diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam alifun ma'luf. Alif ma'luf, mesra. Sifat Nabi itu mesra. Jadi bila mana kita jadi seorang Muslim, seorang yang beriman, kita wajar untuk menjadikan diri kita seorang yang sehabis mesra sallallahu alaihi Muhammad. Jadi barangkali kita nak mesra sungguh-sungguh tu, barangkali ada batasan dia sallallahu alaihi Muhammad. Tapi cubalah untuk menjadi orang yang paling mesra dengan orang lain sallallahu alaihi Muhammad. Seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut sallallahu alaihi Muhammad, al-mu'min alifun ma'luf. Orang beriman itu alif, sifatnya mesra. Ma'luf, boleh orang bermesra dengan dia. Dan Nabi kita sebut pula wala khaira fi man la ya'lif wa la yu'laf. Dan tak ada kebaikan kepada orang yang tidak bersifat mesra dan tak boleh dimesrai oleh orang lain. Dalam hadis kita baca sallallahu Muhammad, cuba tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad. Yusuf ni begitu teruja sekali. Sebab Nabi panggil dia dengan Yusuf. Yusuf, Nabi panggil dengan Yusuf. Nabi menamakannya dengan nama Yusuf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu dia masih kecil. Dan Nabi SAW mendudukkannya di atas ribaannya. Yusuf itu teruja sekali. Dah namanya Nabi yang namakan sallallahu Muhammad. Kemudian Nabi SAW meletakkannya di atas ribaannya yang mulia sallallahu Muhammad. Qala wa masaha ala ra'si. Dan Nabi kita sallallahu Muhammad wa masaha ala ra'si, menyapu kepalaku. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apa hikmah, apa tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu di atas kepala budak kecil? Tujuannya sallallahu Muhammad supaya Yusuf ini mendapat keberkatan. Yusuf mendapat keberkatan. Sallallahu Muhammad. Kita tuan-tuan, kita ni contohlah kita kata, kalau datang seorang ulama contohnya, bila mana seorang ulama sallallahu Muhammad, jadi kita tu nak menyalami seorang ulama untuk mendapat keberkatan. Tapi kadang-kadang sallallahu Muhammad, tindak tanduk kita tu menghilangkan keberkatan. Kadang-kadang bila mai ulama besar-besar, contohnya macam kita pernah dikunjungi oleh Habib Umar, contohnya sallallahu Muhammad. Orang kita ni dia masih belum terdedah macam mana kita nak mentakzimkan ulama sallallahu Muhammad. Jadi bila mana sallallahu Muhammad, bila mana seorang ulama mai, dia bukan mesti kita salam. Tak mesti kita salam sallallahu Muhammad. Demikian juga nah. Bila tok guru duduk, contoh duduk macam ni, ataupun duduk macam mana apalah sallallahu Muhammad. Jadi orang kita ni dia nak salam, sebenarnya bukan perlu salam. Jadi kalau salam sallallahu Muhammad, kalau salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tok guru nak kena angkat tangan untuk kita, untuk dia angkat tangan untuk kita salami dia sallallahu Muhammad. Kalau kita tengok di Yaman contohnya, di Mesir contohnya sallallahu tok guru ni duduk sallallahu Muhammad, tok guru ni duduk, subhanallah, anak murid tu mai
Mai contohnya masalah Sayyidina Ahmad. Taib. Mai contohlah, tapi tempat kita masih belum biasa macam tu. Taib. Macam mana? Mai cium, mengucup bau. Taib. Ada mai subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, mai tu. Taib. Tunggu masyayikh duk sila macam ni. Mai nak murid, taib, dikucup lutut tok guru. No, masalah Sayyidina Muhammad. Tu dia panggil tabarruk mengambil keberkatan. Kalau kita tengok macam contoh masalah Sayyidina Muhammad. Tu mana Abul Al-Syekh ataupun Al-Habib Muhammad Alwi Al-Maliki contohnya. Itulah yang kami tengok dia muamalah oleh para muridnya masalah Sayyidina Muhammad. Waktu dia mengajak di Masjidil Haram, kalau dia masuk tu, daripada pintu dia masuk masalah Sayyidina Muhammad, anak murid dia tunggu. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad tunggu tu bukan untuk menyelami. Taib. Untuk pegang saja. Tu yang saya nak tekan. Bila para masyayikh kita mai, tutup guru kita, para ulama yang besar-besar mai, kalau kita salam tu berapa orang je boleh salam? Faham tak? Faham maksud saya? Kalau salam tu hanya beberapa orang saja yang boleh salam. Allah Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi makna cukup dan kita sentuh saja. Bila menyalam tu maknanya nak kena orang kawai. Kadang-kadang untuk guru rebah soalan Sayyidina Muhammad, kadang-kadang tertolak. Itu dia panggil qalul adab. Tak sesuai kita bermuamalah dengan para masyayikh macam tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah sentuh saja. Ada pula subhanallah masalah sampai nak peluk. Kalau seorang peluk okey, tapi kalau 100 orang peluk, rebah tu guru. Soalan subhanallah. Taib. Jadi nak pertukar pula. Taib. Nak menyentuh pipi sini, nak menyentuh pipi sini, lepas tu nak kucup dahi lagi, rebah masyayikh. No? Jadi anak-anak Darul Hadis ni, kita semua ni, jangan kita terbawa bicara orang. Kesian para masyayikh kita, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah masalah, kalau melainkan kalau dia mengizinkan untuk disalami. Contoh macam Syekh Nuruddin, masalah Sayyidina Muhammad. Lepas daripada pengajian daurahnya, taib. Jadi semua orang salam tu dengan keizinan. Tu tak menyusahkan dia, memang dia bersedia untuk disalami. Salam Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi kita tengok, kadang-kadang contoh waktu kami di Yaman hari itu. Taib. Lepas subuh salam Sayyidina Muhammad, itu ialah waktu untuk menyelami Habib Umar. Habib Umar pula salam Sayyidina Muhammad, oleh kerana yang salam tu ramai, dia ada tempat yang dia letak tu tinggi ya, dia kau macam ni. Tempat tu tinggi macam tu masalah Sayyidina Muhammad. Jadi dia hanya letak tangan di situ. Faham tak? Jadi orang selalu salam. Taib. Tempat tu juga masalah Sayyidina Muhammad digunakan untuk apa? Untuk dia membaca Al-Quran. Yang kami tengok waktu di Yaman hari itu masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Lepas daripada sembahyang subuh masalah Sayyidina Muhammad, lepas pada sembahyang subuh dia ada halaqah sana, halaqah sini, halaqah sini masalah Sayyidina Muhammad. Habib Umar masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Waktu halaqah tengah berjalan, dia sembahyang duha. Sembahyang duha dia baca Al-Quran dalam sembahyang duha. Lepas tu kata ulama masalah Sayyidina Muhammad membaca Al-Quran yang paling afdal sekali dibaca dalam sembahyang. Jadi siapa-siapa masalah Sayyidina Muhammad yang barangkali siapa-siapa ada duit, barangkali ada Quran besar, masalah dia boleh buat pula tempat tak Quran tu. Ya, itulah caranya masalah Sayyidina Muhammad untuk kita membaca Al-Quran dalam sembahyang. Masalah Sayyidina itu diamalkan oleh Habib Umar. Jadi bila mana dia nak sujud, maka dia letakkan Quran atas tempat tu, sujud. Lagi bangkit baca lagi. Salam Sayyidina Muhammad. Halaqah habis pun dia tetap, dia tak habis mayang ni. Halaqah sejam habis, dia tak habis mayang ni. Jadi maksud saya masalah Sayyidina Muhammad, melainkan kalau para masyayikh
membenarkan dan mengizinkan Rasulullah SAW untuk mereka tu disalami. Baik, jangan menyusahkan mereka. Baik. Kata Abi Umar, dia masih tengok di tarif, di hadis Tidar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Bukan semua waktu Muhammad sallallahu Muhammad para murid menyelami Habib Umar. Tak semua waktu sallallahu Muhammad. Taib. Waktu-waktu ada waktu-waktu dia. Waktu-waktu lain tak payah salam. Sallallahu Muhammad. Kalau salam jenuh, dia nak salam. Dia kata macam ni ya. Hampa anak murid aku. Hampa duk ngaji kat aku. Sallallahu Muhammad. Baik. Hampa duk tengok muka aku. Yang jarang jumpa dengan aku ialah para duyuf, para tetamu. Bagi peluang tetamu salam dengan aku, hampa tak payah salam. Berapa faham maksud Ustaz? Sallallahu Muhammad. Hampa tak payah salam. Baik. Kalau hampa nak salam pun salam dengan hati, kata dia. Salam dengan hati. Baik. Jadi subhanallah, tu kalau mengaji di kalau orang mengaji di Darul Mustafa mantau sangat. Baik, kalau datang guru dia macam Habib Kazim contohnya Sallallahu Alaihi Muhammad. Bila dah orang macam tu nak salam, tak ada masalah. Jadi anak-anak murid dia ni, baik, hanya lihat daripada jauh ya, salam dengan hati saja. Baik. Jadi subhanallah Sallallahu Alaihi Muhammad. Baik. Kalau tengok dulu waktu Syekh Ali Al-Maliki masih boleh mengajak di Masjidil Haram Sallallahu Alaihi Muhammad. Waktu dia masuk tu masuk jalan terus ya. Jadi orang ramai ni para murid menyentuh saja. Baik. Jadi subhanallah wa masa ala ra'si, dan menyapu Rasulullah atas kepalaku. Apa tujuan? Litabarruk, untuk budak itu mendapat keberkatan. Sallallahu alaihi Muhammad. Qala wa masaha ala ra'si. Baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu dia panggil Nabi turun daripada kedudukan yang tinggi kepada kedudukan orang kebanyakan. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang sakit. Nabi zalah orang sakit sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bila mana satu orang yang fadil, yang utama datang menzarahi orang yang mafdul, tu dia panggil kerendahan, tawaduk. Tok guru boleh pizarah anak murid sakit, tu dia panggil rendah diri, tawaduk. Seorang sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Baik. Jabir sakit. Nabi dengar Jabir sakit, Nabi tak menunggang kenderaan. Tak naik himar, tak naik unta, tak naik apa, Rasulullah SAW jalan kaki. Rasulullah SAW Muhammad. Baik. Tidak menunggang apa-apa kenderaan. Rasulullah SAW baral pun tidak, kuda pun tidak, apa pun tidak. Itu dia panggil tawaduk. Rasulullah SAW Muhammad. Baik. Pasal apa Nabi jalan kaki? Sedangkan Nabi boleh naik kenderaan. Bukan tak ada kenderaan. Sebab Nabi nak pahala yang sempurna. Nabi ajak kita. Nabi ta'lim lil ummah. Nabi mengajak umat dia Rasulullah SAW Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, pasal Nabi nak pahala lebih. Jalan kaki pahala lebih, naik kenderaan. Walaupun kita boleh kira satu pusingan, kan? Bila kereta tu dia ada roda. Kereta motor tu roda, dia pusing. Tapi subhanallah Rasulullah SAW Muhammad tidak setanding dengan pahala jalan kaki juga. Rasulullah SAW Muhammad. Baik. Maknanya walaupun Nabi berkenderaan juga, tapi tidak bersifat mustamirrah, tak berterusan. Sallallahu alaihi Muhammad. Qala wa masa ala ra'si, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu di atas kepalaku. Qasidah. Mana nak bau? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka Syafa'a
عليه. Sallallahu alaihi wasallam. وفيه قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا مهدر الرياسي حدثنا الربيع وهو بن الصالح حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وخطيفة كنا نرى ثمنها أربعة دراهم فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمع فيها ولا رياء. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. Daripada sana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hajja, telah tunaikan fardu haji ala rahlin tu tempat duduk di atas unta. Tu rahlin, tempat duduk di atas unta. Rasin tu mana buruk, rasin buruk, qabihah. Wa qatifatin cumanya khatifah, maknanya ada baldu. Sayyidina Muhammad, kunna nara samanaha 4 darahima. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kami tengok Sayyidina Muhammad harganya ialah hanya 4 dirham. Sayyidina Muhammad, falamma stawas bihi rahilatuhu, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam istawas bihi rahilatuhu, sudah pun duduk di atas kenderaannya Sayyidina Muhammad. Istawa ni mana duduk kalau naik kereta macam ni, nah. Bila orang tu duduk bila masuklah kereta sebagai driver lah Sayyidina Muhammad. Jadi bila kita duduk tu, subhanallah, Sayyidina Muhammad kali kita kena renjak depan sikit sebab kaki kita pendek contohnya. Makali cushion belakang tu duduk macam nak tidur, kita tarik bagi clear sikit. Bila mana kita sudah duduk stabil dah tu, dia panggil istawat. Bila dah selesa di atas kenderaan, taib, faqala, maka Nabi kita sebut labbaika ya bihajjatin, labbaika ya bihajjatin, dengan haji la sum'ata fiha wala riya'a, haji yang tidak ada sum'ah, haji yang tidak ada riya'. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Hadis yang kita baca ni ialah hadis yang masih menggambarkan kepada kita betapa Nabi kita begitu sederhana sekali. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Taib. Naik atas unta sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kenderaannya, taib, tempat duduknya begitu sederhana sekali. Baldu yang sudah pun lama, yang sudah pun buruk, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang menjadi tempat duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Taib. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kami tengok harganya ialah 4 dirham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi pula bila duduk atas kenderaannya, bila dah selesai atas kenderaan, Nabi kata labbaika, labbaika. Labbaika ni masalah sayyidina Muhammad. Taib, Nabi menjawab bagi seruan haji. Kita bila mana kita tunaikan fardu haji ataupun umrah masalah sayyidina Muhammad, maknanya kita dah menerima satu seruan daripada Allah. Taib. Dalam hidup kita berapa kali kita pergi ke Mekah? Kita pergi ke Mekah tunaikan umrah ataupun haji masalah sayyidina Muhammad, mengikut berapa kali kita menjawab panggilan Nabi Allah Ibrahim dulu suatu mana kita di alam ruh, berapa kali kita jawab, kata ulama. Jadi mengikut jawapan berapa kali itulah kita sampai ke Baitullahil Haram. Maka sebab itu bila mana kita pakai bila mana kita sudah pakai ihram, maka ucapan kita ialah sallallahu alaihi wasallam Muhammad,
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Mari kita rasa sekali. Kata ramai-ramai. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaika itu ialah jawapan bagi panggilan. Dan tidak ada jawapan bagi panggilan yang paling lembut melainkan kita menjawab dengan labbaika. Contoh masalah Sayyidina Muhammad, mak kita ataupun ayah panggil kita, Muhammad, labbaika ya abi, labbaika ya walidi, labbaika, labbaika ya ummi, labbaiki ya ummi, labbaika ya ustaz. Bila ustaz panggil, masalah Sayyidina Muhammad, kalau dalam bahasa Arabnya na'am, na'am tu tak lembut. Jawapan yang paling Arab, labbaika ya ustaz, labbaika. Jadi bila mana masalah Sayyidina Muhammad, bila Allah panggil kita kata labbaika ya Tuhan. Macam tu kalau bahasa kita, ya Tuhan, ni mai dah ni, labbaika masalah Sayyidina Muhammad. Qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hajja ala rahlin rathin wa qatifatin kunna nara thamanaha arba'ata darahima falamma stawas bihi rahilatuhu qala labbaika ya Tuhan, labbaika bihajjatin ya wahai haji. Nabi kita masalah Sayyidina Muhammad seolah macam Nabi kita berdialog dengan ibadah haji. Labbaika bihajjatin, baik, labbaika bihajjatin la sum'ata fiha wala riya'a. Baik. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad seolah-olah haji yang di hadapan Nabi itu memanggil-manggil. Masalah Sayyidina Muhammad, Nabi kata ya haji, wahai haji, ya haji yang tidak ada sum'ah, haji yang tidak ada riya. Sebab orang pergi Mekah ni, masalah Sayyidina Muhammad pergi Mekah ni, kita pergi Mekah ni, kita bukan sekadar kita kena bukan pergi dengan diri, kita kena pergi dengan hati. Masalah Sayyidina Muhammad. Banyak orang pergi dengan diri, tapi tak banyak orang pergi dengan hati. Masalah Sayyidina Muhammad. Bila kita pergi Mekah, masalah Sayyidina Muhammad, ini kena pergi dengan hati. Pergi dengan hati tu macam mana? Dengan kerendahan hati, dengan kelembutan hati. Masalah Sayyidina Muhammad. Turun rumah tu dengan penuh rindu dah Mekah. Masalah Sayyidina Muhammad. Turun rumah dengan penuh rindu dah Mekah. Sebab itu kita masalah Sayyidina Muhammad pergi Mekah ni, kata sebagian ulama, elok kita pergi Mekah 5 tahun sekali. Elok. Walaupun kita ada duit, masalah Sayyidina Muhammad, kita ada jauh ni bukan ada duit, boleh pergi Mekah. Tapi yang afdalnya, yang baiknya 5 tahun sekali. Pasal apa tu? 5 tahun sekali tu bila kita pergi dengan hati. Teringatlah. Kalau kita pergi, lepas tu pergi pula, lama-lama kita dah jadi biasa dengan Mekah. Jadi kita pergi tu dengan perasaan yang rindu sekali. Salah Sayyidina, teringat nak pergi Mekah. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Bila pergi dengan hati, masalah Sayyidina Muhammad maknanya pergi dengan kerendahan hati. Payah ni nak pergi dengan rendah hati, masalah Sayyidina Muhammad. Orang pergi Mekah, masalah Sayyidina Muhammad,
Ujian yang Tuhan nak uji dia, apa dia? Dengan package dia. Dengan package tu. Ujian itu ya. Salah Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang dia protes. Dia tak padan dengan harga ni. Ni duduk tempat macam ni ya. Dia mak tapis daripada awal lagi. Salah Sayyidina Muhammad. Sebenarnya itulah Allah layan dia. Dia duk kata Salah Sayyidina Muhammad, ni servis tak okey tengah ni. Sebenarnya pergi Mekah ni tak baca dah semua tu. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau kita pergi Mekah lah, pergi Mekah, dia kira nak pakai baju setrika, nak baju pergi putih melepak-lepak. Salah Sayyidina Muhammad tak dapat intipati jadi tetamu Allah. Kalau kita pergi Mekah, Salah Sayyidina Muhammad, kita tak banyak duduk di Masjidil Haram, tak ada erti. Banyak duduk di hotel saja, Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Kalau banyak duduk Masjidil Haram, tak dulilah Salah Sayyidina Muhammad. Kali baju serika kukuk ni yalah. No? Bila jadi tetamu Allah ni, yang paling penting lah nak duduk lama di rumah Allah, nak bertamu lama di rumah Allah. Ni Tuhan layan kita macam mana? Salah Sayyidina Muhammad. Kita bila kita turun di Mekah tu bukan dengan hati macam tu. Salah Sayyidina Muhammad. Pergi Mekah, fikir nak beli apa? Nak beli jubah. Fikir nak beli tu, beli ni, beli tu, beli ni. Tu ujian cukup besar. Bila kita pergi Mekah, kita ni halal daripada Allah, kita akan hilang kemanisan Allah. Allahu Akbar. Depan Masjidil Haram tu tak rasa lah. No? Akhir zaman ni Tuhan kikih habis. Akhir zaman ni orang pergi Mekah Salah Sayyidina Muhammad, dia kira nak ambil gambar dia, nak selfie dia. Ada semua tu pula tak apalah hak tu, hak pakai pembaris tu panjang. Masya-Allah. Salah Sayyidina Muhammad tu tak kurang pula. Salah Sayyidina Muhammad, Allahu Akbar, betul-betul macam melancong pergi Mekah. Nabi kata betul-betul orang melancong di akhir zaman. Dulu kita tak faham. Salah Sayyidina Muhammad melancong tu, ambil gambar, taib, belaga, action. Tak kurang pula Salah Sayyidina Muhammad suruh ambil gambar dia berdoa depan Kaabah tu, dia khusyuk sekali. Ambil gambar. Betul bila pap dah elok. Masya-Allah. Allahu Akbar. Tak ada kemanisan dah. Tak ada dah. No? Betul-betul duduk di akhir zaman dah kita Salah Sayyidina Muhammad. Jadi P ni saya pesan tausiah kat diri saya dan kita semua Salah Sayyidina Muhammad. Kalau nak pergi Mekah ni tak peduli dah. Yang peduli Allah ya. Tempat selesa ke, jauh ke, makan sedap ke, tak sedap ke, sesuai dengan bayaran ke, tak sesuai ke, tak baca dah. Yang besar Allah. Makan tak besar dah, duduk tak besar dah, layanan tak besar dah. Yang kita nak layanan Allah kepada kita. Pergi Mekah ni kalau tak boleh menangis tak ada. Pergi Mekah kalau tak lembu hati tak ada. Dalam dunia tidak ada tempat yang paling indah, lazat beribadat mereka Mekah, Madinah. Tapi bila mana dunia lebih, tak ada dah. Semakin hari makin keras, makin hari makin keras, makin hari makin keras. Kita nak hari-hari boleh naik. Jadi subhanallah, Salah Sayyidina Muhammad, itulah bayaran 6,000, 7,000, 8,000. Bayaran tu, bayaran ialah untuk mendapat halawah kemanisan iman waktu mana kita jadi tetamu Allah. Jadi subhanallah, Salah Sayyidina Muhammad, taib Nabi labbaika bihajatin. Kalau kira ibaratnya, selamat datang wahai haji. Haji yang tidak ada sum'ah, haji yang tidak ada riak. Sebab ada orang pergi Mekah, dia nak dapat title haji. Dia tengok orang tu, Tuan Haji Mahmud bin Saleh. Dia ni orang duk panggil Mahmud bin Saleh ya. Dia kata kalau buh Tuan Haji cantik ya. Jadi pergi Mekah tu pasal apa? Sebab nak buh Tuan Haji Mahmud bin Saleh. Dia panggil sum'ah. Mana dia nak nama. Baik.
Bila balik Mekah, Musa Sayyidina Muhammad dia bisik kat bini dia. Duk kapal terbang. Turun lagi dia panggil haji. Tu maknanya dia nak dia pergi. Dapat juga haji tu. Turun Mekah, turun kapal terbang. Orang panggil Mahmud, "Hei, haji tak boleh lah. Tak boleh haji you. Pergi Mekah ni." Tu maknanya pergi Mekah ni Musa Sayyidina Muhammad. Baik, mana bahaya jenis-jenis tu. Sebab haji ni dia nak mabrur. Kalau umrah nak mabrurah. Allahu akbar. Qala labbaika bihajjatin wala sum'ata fiha wala riya'a. Maknanya Musa Sayyidina Muhammad ikhlas. Haji yang ikhlas kerana Allah semata-mata Musa Sayyidina Muhammad. Baik. Nabi labbaika bihajjatin la sum'ata fiha wala riya. Nabi sum'ah ke? Nabi riya ke? Tak. Nabi ajak umat. Taib Musa Sayyidina Muhammad. Taib. Qala labbaika bihajjatin la sum'ata fiha wala riya. Qasidah Muhammadun. Muhammadun semalam dia kat sini tu. Hu Allah. Betul? Qasidah Muhammadun ni ramai tak apa kan? Apa tentang Muhammadun ni? Betul hak aneh kata tak apa. Hak tu kata Allah, kata hu Allah. Lepas tu balhu tu bagi timbul sikit. Boleh tak? Balhu. Boleh tak? InsyaAllah.
وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. Sama hadis. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. قال عن أنس بن مالك أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب له ثريدا عليه دباء فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. Taib. Dalam hadis kita bacanya satu orang nama Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani Musallallahu Sayyidina Muhammad, dia punya suka semayang sampai dia berdoa dan minta hendak sembahyang dalam kubur dia. Sehingga subhanallah Musallallahu Sayyidina Muhammad, Allah kabulkan bila mana dikebumikan dia Musallallahu Sayyidina Muhammad. Kubur Arab ni dia macam kotak macam tu Musallallahu Sayyidina Muhammad. Bila dimasukkan dalam kubur Musallallahu Sayyidina Muhammad, jadi Musallallahu Sayyidina Muhammad kalau sudah kesik tinggal tulang maka direnjak, batu buh pula kubur, buh pula jenazah lain, kubur apa ni mayat lain macam tu. Bila mana jatuh satu bata Musallallahu Sayyidina Muhammad, bila mana sudah pun dikebumikan dia, waktu mana orang nak tutup kubur tu Musallallahu Sayyidina Muhammad, tinggal lagi satu bata lepas nak buh jatuh. Bila jatuh tu, maka kawan yang buh bata jatuh tu tengok, oh Masya Allah, dah pun bersolat dalam kubur. Thabit Al-Bunani Musallallahu Sayyidina Muhammad. Qala an Anas bin Malik ana rajulan khayyatan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahawa ada satu orang lelaki khayyatan. Khayyat makna tukang jahit. Di antara khadam-khadam Nabi ialah seorang yang tukang jahit. Khayyatan Musallallahu Sayyidina Muhammad. Di antara khadam-khadam Rasulullah, Nabi kita banyak khadamnya, mana Nabi kita banyak yang mengkhidmatinya. Di antaranya khayyat ini Musallallahu Sayyidina Muhammad. Qala faqarraba da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dia menjemput Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Musallallahu Sayyidina Muhammad. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panggil Nabi untuk makan di rumah dia. Faqarraba lahu saridan, maka dia Musallallahu Sayyidina Muhammad, khayyat tadi, tukang jahit tadi Musallallahu Sayyidina Muhammad, menghampirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun menjamu Nabi sallallahu alaihi wasallam sarid. Sarid satu jenis roti yang mencampur dengan laham, iaitu roti yang mencampur dengan daging. Sarid alaihi dubba, di atasnya ada dubba. Dubba tu ialah labu Musallallahu Sayyidina Muhammad. Fa kana sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu dubba wa kana yuhibbu dubba. Nabi sallallahu alaihi wasallam Musallallahu Sayyidina Muhammad sangat suka makan labu. Sangat suka makan labu. Kalau dalam talam tu Musallallahu Sayyidina Muhammad ada dubba, ada labu, Nabi kita kira duk ambil labu ya. Sampai sana Anas bin Malik radhiyallahu taala tengok, oh Nabi suka labu. Akhirnya sana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Musallallahu Sayyidina Muhammad, bila tengok Nabi suka, maka dia Musallallahu Sayyidina Muhammad ambil labu tak tepi Rasulullah, ambil labu tak tepi Rasulullah, ambil labu tak tepi Rasulullah. Baik. Jadi subhanallah Musallallahu Sayyidina Muhammad tu bentuk khidmat. Macam contohnya, kalau kita Musallallahu Sayyidina Muhammad ni Tok Guru nak main rumah kita ni, Tok Guru nak main ke malih kita, nak main ke rumah kita Musallallahu Sayyidina Muhammad, dia sunat hukum dia. Kalau orang nak main rumah, kita tanya dia nak makan apa.
Itu mustahab hukumnya. Kita passion kita kalau nak main rumah, kita kira buat hak kita suka, betul tak? Baik, akhirnya orang hak main tu tak akan banyak mana pun, kita yang puluhnya. Baik. Jadi yang mustahabnya ialah bila nak main rumah, ni nak main rumah hantar boleh ni. Bila nak main tu hari Isnin ni. Oh masya-Allah, ahlan wa sahlan. Ni nak tanya, kita nak makan apa? Tu manusia soalan betul. Baik. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, jangan kita kata, oh nak main rumah bagus ahlan wa sahlan. Anda buat laksa nak. Laksa tu kita suka. Baik, akhirnya kawan tu tak makan pun. Baik. Jadi subhanallah, bila saya tengok banyak orang yang reti, subhanallah, salah Sayyidina Muhammad, bila ulama-ulama nak main, dia tanyalah apa ni si usaha, apa ni khas orang Tok Guru sekian-sekian, Tok Guru suka makan apa, Tok Guru nak makan apa, tu baru betul. Jadi subhanallah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sallallahu alaihi wasallam oleh kerana dia tengok Nabi suka makan duba, dia himpun, taib, bagi Nabi makan. Taib. Wa kana yuhibbu duba, Nabi suka sangat duba. Qala Thabit, kata Thabit, fa sami'tu Anasan yaqulu, kata Thabit al-Bunani radhiyallahu taala anhu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, saya pernah mendengar Anas berkata, fama suni'a li ta'amun aqdiru ala an yusna'a fihi dubba ila suni'a. Kata Sayyidina Anas, tak dibuat untukku makanan semampu mungkin, kalau boleh dibuat dalam makanan tersebut dubba, melainkan akan dibuat pada saya. Anas bin Malik radhiyallahu taala, asal saya tak suka makan labu, tapi oleh kerana Nabi suka makan labu, dia pada tarikh itu dia suka makan labu. Pasal apa? Baik, selera, nak bagi selera dengan Rasulullah. Cinta menyebabkan masalah Sayyidina Muhammad, kita ni hati kita tak apa suka pun, kita disuka dengan sebab kita suka dan cinta kepada orang yang kita cinta. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Hadis ni kita dah baca tentang duba ni, telah baca beberapa tahun dulu, beberapa bulan dulu. Salah Sayyidina Muhammad. Satu orang di kalangan kita ni, subhanallah. Baik. Subhanallah, ni rahmat keberkatan. Bila tahu Nabi suka makan labu, akhirnya dia pun suka makan labu, macam Sayyidina Anas juga, dia pun orang Tok Kelin. Rahmat tu dia panggil keberkatan. Baik. Pasal apa Nabi suka makan labu? Labu ni sejuk. Labu ni sejuk, salah Sayyidina Muhammad. Qala Thabitun fa sami'tu Anasan yaqulu fama suni'a li ta'amun aqdir ala an yusna'a fihi dubba ila suni'a wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. An-Nabi sallallahu alaihi. إلا القلوب
Ada dua perkara saya nak sebut. Yang pertama, insya-Allah kalau Allah izin, insya-Allah kami akan ke Mesir pada 14 hari bulan 3 ni, insya-Allah. Iaitu untuk pergi bawa 3 orang anak-anak kita ni, iaitu Sulhi, Adham, mana Ijam lah, Tamai. 3 orang ni insya-Allah dapat akan ke Mesir. Makna lepas ni mukri kita kena ganti lah. Lepas tu lagu Qasidah Ya Amr Rahim itu kena ada ganti. No? Kena ada ganti. Anas beri lagi. Anas dan lepas ni lepas bulan 9 insya-Allah. Jadi ni lepas pi tu 3 orang. Dan saya nak buka kod muhibbin kita nak ikut pi sekali. Kod ada nak pi ke Mesir. InsyaAllah di Mesir mereka akan menyusun ni pelajar-pelajar Mesir lah, khususnya insyaAllah akan menyusun program Latunan Mahabbah di Mesir insyaAllah, di Ardul Anbiya, di Ardul Kinanah insyaAllah. Siapa-siapa yang nak serta tu bolehlah insyaAllah ke Mesir. Dan kami akan terus ke umrah insyaAllah kalau Tuhan izin. Dia tolong doa lah insyaAllah, moga-moga anak kita ni jadi seperti mana yang kita impikan insyaAllah. Lepas pergi di sana, mereka akan masuk dulu markas lughah 12 mustawa. Dari markas lughah 12 mustawa ni, 12 pangkat ni, Salah Sayyidina Muhammad kalau keluar daripada markas lughah tu memang dah boleh mengajak bahasa Arab. Tu mana tinggi apa ni markas lughah di Mesir tu, di markas ni. Setahun insya-Allah, lepas tu barulah mereka akan menyambung Salah Sayyidina Muhammad silibus 3 senawi yang dibawa ke sana untuk mereka belajar sana. Lepas tu barulah mereka akan sambung ke Darul Hadis selama 2 tahun. Jadi kesimpulannya daripada Mesir tu 4 tahun insya-Allah. Dan untuk Hakim Amidi
dah pun melepasi Makalurah, dan tahun ini insya-Allah mereka akan Mus'alah Sayyidina Muhammad mengikuti silibus 3 senawi yang sepatut jalan di sini, tapi kita buat di Mesir. Kita gajikan guru di sana, para masyayikh untuk mengajar daripada sana Mus'alah Sayyidina Muhammad, dan seterusnya mereka akan menyambung ke Darul Hadis di sana insya-Allah. Jadi itulah bila masuk Darul Hadis tu kita tak mampulah, kita tak ada kepakaran. Dikena para ulama masyayikh yang memiliki kelayakan untuk bagi jadi depan ni seperti mana yang kita impikan insya-Allah. Kemudian Mus'alah Sayyidina Muhammad untuk anak-anak kita yang selebihnya yang sedang mengikuti pelajaran pengajian di SIK, iaitu Persediaan ke Timur Tengah yang berbaki ini Mus'alah Sayyidina Muhammad. Jadi mereka akan masuk peperiksaan kelayakan untuk menyambung ke Darul Mustafa insya-Allah. Tarikh tutup pada 7 hari bulan 3. Kita akan hantar nama, dan mereka akan ke Darul Mustafa. Kena buat persediaan bagi elok lah. Jadi bila jangan periksa tu, jadi bila periksa tak lulus kena duduk SIK lagi ya. Jadi Mus'alah Sayyidina Muhammad bagi lulus insya-Allah. Tu harapan kita. Dan sebenarnya Mus'alah Sayyidina Muhammad lepa-lepa yang mengaji Darul Mustafa ni pun sedang bersiap sedia untuk masuk ke Jamiah Darul Mustafa, yang syaratnya ialah 30 juzuk Quran lepa kena habis dan kena hafal 2000 hadis dalam dalam Riyadhus Salihin tu. InsyaAllah bersungguh-sungguh Mus'alah Sayyidina Muhammad ikutlah pilihan Allah, hak ke Mesir yang ke Yaman ke Yaman. Jadi walagana pun kalau tak lulus Darul Mustafa tak apa, bukan duduk SIK, kita hantar juga ke Yaman, iaitu ke Ribat Al-Adrus di Aden insya-Allah. Jadi kesimpulannya yang adik-adik yang ada ni, anak-anak yang ada ni, tiru abang-abang ni, ikutlah insya-Allah. Moga-moga bila depa ni yang belakang ni akan ikut jejak insya-Allah, mudah-mudahan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah.